Apa? EV pertama dan paling murah di Malaysia yang boleh dipandu selasak ini? Inilah dia iCar 03. Bakal lancar dalam Q3 tahun ni. Jap, ini kereta Apple ke? Tak. iCar ni sebenarnya jenama dalam kumpulan Chery yang fokus pada kenderaan elektrifikasi gaya off-road. Macam Suzuki Jimny, G-Wagon, Land Rover Defender tu lah. Harga anggaran pula RM145,000 untuk pacuan roda belakang two-wheel drive dan RM155,000 untuk pacuan semua roda IWD yang kami pandu ni. Jauh lebih murah daripada geng-geng tersebut. Sebabnya ialah ini EV, dikecualikan cukai lah cerita dia. Jadi, kereta ini okey tak? Jawapan mudahnya, boleh terpikat babe. Pertama, saiz dia ni lebih kurang SUV segmen B je. Jadi nak pandu tu cukup mudah. Ketinggian untuk keluar masuk pun sedang elok. Kedua, SUV bentuk kotak macam ini T20 pun pandang. Ditambah dengan iCar 03 yang nampak modern retro begini, lagilah menarik. Kalau parking di Valet Publica tu memang ngam sangat lah. Ketiga, walaupun tak lebih RM160,000, interior kereta ni ada banyak unsur kualiti, terutama dari segi bidaan dan bahan yang diguna. Tempat duduk pun boleh tahan selesa. Cuma tak bestnya, nak kawal mod lampu dan pengelap cermin pun kena melalui infotainment. Ingatkan laras cermin CC dan buka glove box guna skrin tu dah pik. Rupanya ada lagi. Lagi satu, SUV gaya off-road macam ini selalunya ada tayar ganti dekat pintu boot. Tapi untuk iCar 03 ni, tak. Tetapi kotak simpan ni boleh tahan lah besar. Disebabkan iCar 03 ini EV ditambah dengan platform unibody macam kereta biasa, pemanduannya cukup bersahaja dan selesa. Laju pun laju. Maklumlah, kuasa cecah 279 PS 385 Nm torque ni bukan biasa-biasa. Yang hebatnya, EV ni boleh redah air sedalam 600 mm sebab pelindungan bateri dan kabel wirenya ada penarafan IP. Satu lagi trik pada iCar 03 ni ialah gabungan suspensi HR Multilink dan chassis aluminium yang tahan lasak. Hasil dia, pintu tak boleh buka dekat permukaan mencabar sebab tak mudah lentur. Tertarik pula dengan kereta kecil-kecil cili padi macam ni. Kelengkapan pun melimpah ruah. Harga pula tak mahal macam spesies dia lain. Macam